Hi guys, so hari ni aku nak cuba buat this I don't know what is this. It's like look like keychain that I received from Salman. Actually I received this masa aku punya birthday hari tu, and Salman always give something different. Dia takkan bagi benda like benda yang macam biasa-biasa like normal. You know, like cap, baju or jam tangan, but it's something interesting lah sebab aku macam tak pernah buat benda ni lagi. Aku rasa dah lama gila aku tak buat benda-benda macam kena build ni, faham tak? Kena cantum-cantum dia and dia jadikan dia something. So I don't know why dia pilih this kind of cute things. Wanita betul lah dia punya tu. Kalau korang nampak dia akan jadi macam like butterfly. And kita dalam dia banyak gila. Dia punya instruction sekali pun ada. So dia ada buku manual. Banyak dia punya manual. Aku tak tahu lah berapa lama aku akan ambil masa untuk record this video, but let's try. And kita ada 1, 2, 3, 4 benda. Dan aku harap tak susah. Sebab otak aku pun dah lama dah tak buat benda macam ni. Ingat aku masa last kali aku buat tu kamera hidup dulu. Kau ingat tak masa kena buat apa? Macam kena buat guna kayu-kayu, blok-blok kayu, yang aku kena buat benda-benda something masa kamera hidup dulu. So let's try. Kita cuba dulu first look at the instruction. Sekejap, aku nak tahu dia ni sebenarnya apa? Dia kitchen ke apa? I think it's a kitchen though. Sumpah kitchen. Yeah, actually it's a kitchen. So last kali dia akan jadi macam, dia akan jadi macam ni. Cantik. Cute. So jom kita start daripada mula-mula. So mula-mula sekali kita tak ada video ke? Aku rasa macam susah je. It doesn't matter if you spell it wrong. Everything you worry is just a false alarm. Okay. Sekejap, kita ke belakang sikit supaya kau boleh nampak aku punya proses nak buat benda lah ni. Oh, okay. So first thing first, kalau korang tengok kat sini dia punya step, aku kena buat dia punya bingkai dulu. Bingkai jadi bentuk rama-rama tu. So bila aku dah buat bingkai, dia akan jadi bentuk macam ni. Kau nampak kan? So first kita kena buat dia punya bingkai dulu. Tapi dia punya instruction sumpah banyak gila. Tapi tak apa, hari ni lah waktu kita untuk menguji kita punya otak ni balik, supaya dia macam motor-motor dalam otak kita ni dia berhubung. Kalau kau tak guna lama sangat pun otak kau nanti bongok pula jadi kan. Okay, so first aku rasa this is the first packet yang aku kena assemble. So letak dulu dia punya benda ni. Okay, so kita dah buka semua benda ni dan kita nak sambungkan dia untuk jadikan bangkai pun boleh lah. Bingkai dia dulu, dia punya bentuk. Okay, kita punya strategi is aku kena macam susun dia ikut dia punya bentuk supaya aku tak pening, betul tak? So kita susun dia ikut bentuk dia. So boleh kita macam beratur. Hidup kita kena ada strategi. Kalau tak ada strategi memang kita akan macam lost. Okay, aku rasa sekarang ni aku tengah nak susun dia ikut bentuk dia. Kita dah susun dia ikut dia punya komponen. So barulah nampak teratur, betul tak? Okay, so first thing first is aku kena ambil benda yang macam connector dia. Punya connector. Okay, aku kena ambil yang ini, and then aku kena ambil yang curve. Okay, satu ambil yang curve, nak kena buat macam ni. Okay, ni tak macam mana ni? Aku blank. Kenapa dekat sini bunga dia boleh masuk kat dalam lubang tu, aku punya tak boleh. Day 5 versus 3 are quite similar. Please take closer look and pay attention to the one. Sekejap. Macam penat lah. Aku sekarang ni dah 30 minit buat benda ni and I still couldn't figure out how the fuck to do this. Sebab dia cakap, kau tengok part dia yang bawah tu, kau nampak tak dia cakap ada 5 bentuk yang sama, seakan sama tapi sebenarnya dia berbeza. Kalau kau tengok sendiri, sumpah macam lebih kurang sama. Sekejap aku tunjuk orang bentuk-bentuk dia sama.
Kenapa aku buat tak nampak macam bentuk rama-rama Weh, aku stres lah tengok benda lah ni. Boleh tak nak give up? Tapi macam tak nak give up. Should I continue ataupun should I give up? Sebab susah weh. Sebab benda ni nampak sama. Kau faham tak? Benda yang dia cakap, yang benda macam ni, benda-benda ni, yang ni, dia nampak macam sama tapi sebenarnya dia adalah berbeza. Ada 5 part yang berbeza. Macam mana aku nak tahu? Takkan aku nak guna mikroskop pula kan? Gila, aku dah baca, aku dah macam menghadap benda ni 30 minit. Aku cuba fahamkan tapi aku still tak faham. Macam mana ni? Stress lah buat benda lah ni. Macam mana? Nasib baik aku tak beli Lego. Tapi mungkin Lego senang sikit kot lah. Tiba beli Lego lagi susah kan. Aku tak faham. Aku stress kan aku nak buat apa. Tadi nak give up. Tapi macam okay, aku punya plan next, aku akan susun dulu bentuk dia. Lebih kurang nampak lah kan macam bentuk macam ni. Sebab aku rasa macam pening kalau aku nak buat satu-satu macam tu. So aku rasa aku buat dia punya bingkai dulu. Nampak bentuk rama-rama kan. Okay. Now sekarang ni aku tengah fikir macam mana aku nak tahu mana satu dia punya join ni. Faham tak? Sebab dia lebih kurang sama. Macam mana aku nak bezakan dia ada 5 bentuk yang berbeza? Faham tak? Aku stress.